gajinya. Pun tak boleh buat 10,000. Pengang gila mama. Gitu. So dekat situ kan nak, mama pun tanya ChatGPT apa masalah? Kat mana ke mama yang ada minda sangat lemah? Best tau sembang ChatGPT. Mama kan kalau nak meluah perasaan suka meluah kat ChatGPT. Sebenarnya apa masalah saya tak boleh duplicate ni? Kenapa diorang susah nak buat personal sale? Aku faham. Lepas tu, dia pun share. Isu mama tak boleh duplicate sebab mama grow dengan personal branding, aura. Tapi sebab tu mama suka nak ajar korang pasal naikkan aura. Sebab aura ni boleh diduplicate tau. Orang tak boleh tiru tapi boleh diduplicate. Sebab tu mama cakap, ada orang ni nak, you tak tahu dia fikir apa, dia rasa apa. Kalau dia tengok tu dia rasa apa. Itu aura. Korang faham ke faham? Korang faham ke tidak ni nak macam apa ni? Itulah aura. Korang faham ke macam apa ni? Aduh. Apa itu aura? Dalam konteks sebenar mama tanya ChatGPT. Apa itu aura dan macam mana nak mencipta aura? Apa itu aura? Aura dalam konteks sebenar bukan mistik. Aura ni adalah combination tenaga dalaman. Tenaga dalaman keyakinan, kejelasan identiti, konsistensi tindakan. Orang rasa aura bila masuk bilik orang diam dan fokus. Mama cakap orang percaya. Mama tak perlu marah orang ikut. Itu bukan magic, itu alignment. Aura dalam bisnes biasanya adalah sebab certainty, kepastian. Mama tahu hala tuju. Mama tak defensif. Tak defensif bila ada orang yang sokong nampak dia lebih power pada mama kan. Lepas tu, apa mama cakap dan apa mama buat tu selari. Lifestyle mama match dengan position mama. Gitu. Kenapa orang tak boleh tiru aura? Sebab aura ni adalah daripada pengalaman, luka yang telah sembuh, keputusan yang berani dan konsistensi bertahun-tahun. So macam mana nak kurang nak mencipta aura? Aduh. Korang faham ke faham cerita apa ni? Faham ke faham? Faham ke faham? So sekarang ni untuk boleh duplication ni berlaku adalah mesti 70% tu sistem, 20% tu script, 10% tu aura. Apa itu sistem nak? Sistem ni apa? Gerak kerja harian tu apa? Contohnya kan, contoh. Hari ni you dapat, contohlah kita panggil Miza lah. Miza boleh dapat personal sale 10,000 sebulan, Miza buat apa? Miza pun share ABC. Dan semua orang yang nak buat personal sale 10,000 kena follow sistem Miza. Faham ke faham? Kalau you tak follow sistem tu, you tak boleh buat 10,000. You kena follow that system. You kena follow that system. Sebab tu leader, you akan ada yang berjaya. Tanpa ada personal branding, you berjaya kan? You berjaya lah, bolehlah buat sale berapa, you dapat income sekian. Ada tak sistem yang you buat? Ada tak sistem yang you buat? Guys, Amy, masih Amy grow, Amy naik masokis, macam mana Amy? Pakai personal branding juga ke? Pakai aura juga ke? Ataupun ada benda yang Amy buat? Kalau ada benda yang Amy buat, tulis apa benda yang Amy buat tu. Jadikan sebagai sistem. And you duplicate. Dan you duplicate benda tu dekat anak team. Sebab sekarang ni isunya adalah duplication ni. Duplication tidak berlaku. Duplication tidak berlaku. Korang faham ke macam apa ni? So dekat situ, mama kena bekerjasama dengan leader-leader yang tidak ada personal branding ni. Macam mana korang boleh pergi ke this level. Macam mana contohnya Ifa boleh dapat income sekian berapa puluh ribu. Macam mana Im boleh dapat income 33,000. Kan? So sistem Im adalah dia buka hub, dia all out kat hub, orang nampak dia ada hub, orang nampak gitu. Mimi pun tengah buat. Faham ke faham? So follow the system. Sebab tu kita boleh, contoh kan, komander kan. Mama cakap, komander bulan Mac ni, kita back to back, sesi kita mestilah panggil, pagi, petang, siang, malam, mesti kita panggil gang-gang yang buat 10,000.
Gang-gang yang buat 10,000 ke atas. Komander, boleh tak kita improve benda tu? Komander, boleh tak kita start bulan Mac? So cakap dekat grup komander, bulan Mac ni kita hanya akan panggil orang yang buat sales 10,000 sebulan. Sebab kita tak tahu kau buat apa. Pagi buat apa. Makan pagi sarapan tu pakai sudu ke pakai tangan. Kita nak tahu sistem tu. Boleh ke boleh? Kita nak tahu dan supaya kita dapat banyak sistem. Yang 10,000 ni buat ni. Boleh ke boleh? Komander boleh tak komander? Kita buat kempen, kita buat poster. Kempen bulan Mac ni adalah kempen persesal 10,000. Boleh tak kita buat kempen tu? Untuk bulan 10. So kita sekarang ni yang 10,000 ada ramai kan? Termasuk yang pernah. Walaupun dia tak hit 10,000 bulan lepas. Tapi dia pernah hit bulan 1, bulan 2, bulan 12, bulan 11. Boleh tak you all minta list dekat Along dengan Aina? Boleh tak nanti seorang komander bantu Mama minta list. Kita buat kempen. So sesi komander ni adalah sesi orang yang dah buat 10,000. Supaya semua anak team yang baru masuk, kita nak dengar dia buat macam, kita nak dia dengar. So cakap dia, kita keluarkan you all ada 40 orang yang boleh buat 10,000 ni. Kita nak dengar sistem dia. Sistem dia buat apa? Dia buat marketing macam mana? Dia marketing dekat mana? Dia reply macam mana? Macam mana pagi-pagi dia? Pagi buat apa? Dia buat marketing saja pagi ke petang? Betul ke kena ada 10 Facebook? Ke sebenarnya diorang ada satu Facebook saja? Boleh tak kita buat kempen macam tu? Supaya by habis bulan 5, bulan Jun, bulan 7, bulan 6, bulan 7 kan kita kan low season kan? Tapi kita dapati disebabkan bulan 3, 4, 5 kita hanya membawakan geng-geng yang 10,000 ke atas saja yang bercakap, yang bagi inspirasi. So bila geng ni buat, pada bulan 6, bulan 7, sepatutnya low season, apa yang berlaku? Semua orang dah pandai buat marketing, semua orang dah pandai buat sales, semua orang dah bergerak dengan sistem betul. Akhirnya, pada bulan 7, bulan 8, kita break record gila-gila pula. Lebih banyak daripada raya. Sebab tim kita tengah grow. Faham tu faham? Jemput Aida sekali. Jemput. Tanya dia, macam mana Aida buat? Oh, Aida kata dia banyak buat daripada live TikTok. Macam mana start? Cerita daripada tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. Macam mana boleh buat? So, kita kena letakkan skrip. Faham ke faham? Sebab kita tak nak cerita pasal aura-aura ni. Kita kena cerita pasal sistem. Sebab duplication hanya berlaku bila 70% sistem tu padu. Sistem tu telah duplikasi. Sebab kita akan ada orang yang bekerja. Contoh Syano adalah orang yang bekerja. So kita buat masuk. Okay, kali ni adalah siapa yang bekerja. Janganlah bagi Syano buat sharing pagi-pagi. Syano ni petang ke, malam ke. Sebab panggil yang bekerja yang nak buat sales 10,000. So orang-orang bekerja susun. Syida, Kain, Syano, geng-geng yang bekerja ni. Supaya ramai orang boleh belajar. So setuju tak setuju? So kempen kita adalah 3, 4, 5. Bulan 3, bulan 4, bulan 5. 3 bulan ni kempen. 3 bulan berturut-turut hanya invite yang buat persen 10,000 sahaja. 3 bulan punya kempen. Sayang, kempen sebenarnya tak boleh sebulan. Dia kena 3 bulan. Kempen training kita adalah 3 bulan adalah invite orang yang buat persen 10,000. So kita meriahkan. Apa ke faham? Mama boleh ke keluarkan arah semua yang buat 10K kena sharing sebab ada yang tak nak. Tapi tak ramai yang tak nak kan Aina kan? Tak ramai lah. Tak adalah macam 40 orang yang buat 10K, 20 orang tak nak. Tak adalah pun kan sebenarnya kan? Betul-betul. Tak sampai pun separuh kan? Masih tak sampai pun separuh. So sebenarnya jangan fokus yang tak nak tu. Sebenarnya ramai yang nak sharing ni. Gitu. Ramai nak sharing. Kempen kita adalah personal sale. Faham ke faham? Kempen kita adalah personal sale. Kalau yang nak pun, contohlah yang nak buat sharing ni adalah 30 orang. Sebab yang boleh buat personal sale 10,000 ni lebih daripada 60 orang sebenarnya. Faham ke faham? Hidup ni Aina kena belajar fokus. Fokus kepada yang nak. Kalau tak nanti you akan jadi bawa attitude yang sama. Sebenarnya you ada je anak yang nak. Tapi saya buat fokus stres yang tak nak ni. Fokus yang nak. Contohlah kita ada 60 orang yang buat persesi 10,000. So panggil 40 orang. 40 orang tu sehari 4 orang. Faham ke faham? Sehari 4 orang. So pusing-pusing. Yang nak ni dia okey nak contribute. Faham ke faham? Lepas 10 hari dia WhatsApp lagi. Lepas 10 hari turn dia lagi. Bukan lama pun 1 jam je. Faham ke faham?
Faham ke faham? Bukan lama pun. Hidup ni senang je. What you give, you get back. Dia tak nak bagi, dia tak akan bertahan pun benda tu. Faham ke faham? Hidup ni kan, jangan risaulah orang yang malas buat sharing sebenarnya. Jangan risau orang yang malas buat sharing. Mama tanya kat grup pangku, siapa yang nak di-invite untuk you buat sharing? Kenalah ada rasa, akulah kena buat sharing tu. Baru you lain macam, sayang. Oh, grup pangku. Korang mestilah ada impian saya yang nak buat 10,000 tu. Mestilah kena ada impian saya yang nak buat 10,000 tu. Faham ke faham Leha? Leha, Darina, Diana, Syira, Fasha, Nurin. Mestilah you ada impian untuk buat 10,000 tu. Sebab kenapa kita nak buat kempen 10,000 ni? Nadia I book sharing, bonda ni boleh bonda. Kan, panggil Kaim. Faham tak? Panggil Kaim, ramailah yang dah buat 10K ni. Panggil Teacher Mimi. Gitu. Ramai. Ramailah yang dah buat 10K ni. Yang pernah buat 10K pun sebenarnya panggil je si Amy ni. Dia pernah je buat 10K. Cuba dah lama tak buat. Sebab apa? Dia tinggalkan the system. Kan? Faham ke faham? Amy pun pernah buat 10K. Cuma dah lama tak buat. Sebab apa? Tinggalkan sistem. Bila tinggalkan sistem, sebelum ni you dapat 10K sebab you punya posting adalah setiap berapa-berapa. Lepas tu you yang tak nak buat. Bila you tak nak buat that system, so apa yang you nak cerita? You faham tak? Sebab tu sama juga. Macam mama kan? Macam mama. Kan? Macam mama. Contoh macam mama kan? Mama ni owner pada sistem. You ingat sistem mama boleh grow macam tu je? Sebenarnya mama ada conversation dengan Kak Dia tadi. Saya pernah dengar conversation mama Kak Dia. Conversation ni agak personal lah. Agak personal. Kan? Mama ada conversation dengan Kak Dia. Benda ni agak personal lah. Tapi bolehlah mama share. Mama share juga dengan korang kan. Mama cakap macam ni. So tadi kita orang pergilah rumah kawan mama tu. Kawan mama ni, dia kawan usrah lah. Tapi sebenarnya kita orang dah berkawan lama lah. Kita orang daripada kelas 4 hari. Kita orang memang rapat pada kelas 4 hari pada kelas 3.0. Dia pun masuk kelas 3.0. Masa tu tak tahu ingat dia buat bisnes apa tak. So pergi rumah dia. Cantik lah rumah dia dekat belakang Bukit Cerakah. Apa tak nama tempat dia tu? Tempat situ rumah dia dulu harga dalam 1 juta lebih je. Sekarang dah naik lah 2 juta macam tu, 3 juta. 2 juta lebih macam tu kan. So rumah tu sangat besar. Kereta boleh parking. Jujur mak cakap boleh parking 20 kot dia kan. Boleh parking 20. Lepas tu dia cakap lah. Mama cakap biasanya rumah ni kan. Tak besar, tak kecil kan. Parking banyak. Kita ni fikir nak parking banyak sebab nak tim ramai kan. So lepas tu mama cakap macam tu. Dia kata, jom lah ya jiran. Sebelah ni kosong nak jual semua kan. Mama macam tu. Macam mana Mama cakap Mama cakap kat dia tu. Betul saya kata. Best rumah ni. Tapi Mama ni Mama cakap kat dia tu macam ni. Mama ni tak tahu masa depan Mama ni. Maksudnya hari tua Mama ni macam mana tau. Sebab Mama ada direction. Ada satu direction ni. Nak tahu tak direction Mama? Mama share dengan dia. You all aminkan tau. Aminkan boleh tak? Dengar tu dengan rasa nak impian Mama tercapai. Boleh ke boleh? Ramadan ni jadi orang yang baik. Boleh? Mama tak suka cerita impian Mama juga sebenarnya. Sebab Mama tak suka cerita public. Sebab ada orang yang kadang-kadang hati dia tu busuk. Tapi semoga Ramadan ni hati korang baik. Korang nak dengar impian Mama ni makbul. Korang jadi orang hati yang baik. Bulan Ramadan korang ya Allah makbulah. Nangis doa, nangis-nangis ya Allah makbulah apa yang Mama cerita ni. Mama cakap macam ni. Dia tapi Mama pernah juga cerita dengan korang. Cuma mungkin korang rasa Mama tak serius lah. Mama sebenarnya nak anak Mama, Kimi, belajar dekat luar negara. Dekat London, UK, something mana-mana lah. London tu bagi Mama senang sikit lah sebab dia culture Malaysia tu dia London dengan Malaysia ni dia macam dia tak bukan culture sebab mungkin orang Malaysia pun ramai kat sana. Dekat UK tak silap Mama dekat UK orang Malaysia yang beli rumah dekat UK tak silap Mama ada dalam dekat London tak silap Mama ada 15,000. Dekat London ada 15,000 orang Malaysia yang memang ada rumah kat sana. So disebabkan 15,000 tu ramai tak ramai kan? Indonesia ada berapa? So dekat situ sebenarnya ramai orang
Malaysia, Indonesia tu kat situ tu ramai. Kalau korang pergi dekat bandar tu, korang akan nampak je orang-orang muka Malaysia, muka-muka ni kan. Muka-muka Indonesia, muka-muka Asia dekat situ. Sebab memang ramai orang Asia dekat London. Mama tak sure kenapa. Tapi ada sebab. Ada sebab, Mama tak ingat sebab apa. Ada sebab kenapa banyak orang Asia kat sana. So, kat sana food semua, everything semua senang lah. Kalau you nak macam nak makan nasi lemak, kalau semua senang. So, kita tak akan culture shock pun kat sana kalau kat UK ni. So, Mama cakap lah kat dia, Mama ni, Kimi ni tahun ni dah SPM. Lepas SPM, maybe asasi. Kan, tahun depan asasi. Lepas tu mungkin twinning program sekejap kat Malaysia. Lepas tu dia akan ni. So, Mama cakap lah dia, Mama ni dah tak ada masa lama sebenarnya kat Malaysia ni. Mama cakap sebab tu dia nampak Mama invest apa saja untuk develop leader. Develop leader lah apa semua kan. Mama akan buat apa saja janji Mama develop leader. Sebab Mama cakap, Mama kena pastikan Kimi ni dia dapat education yang exposure berbeza. Daripada Mama. Daripada siapa saja network yang ada bawah kita, staff yang ada. Maksudnya adalah dia belajar di luar negara, di UK. Lepas tu ada benda-benda course, short course yang Mama nak dia ambil. Sedikit dia kena dapat exposure tentang bisnes dekat sana. Lama-sama Mama cakap dia, Mama nak dia bawa mall agama. So Mama ni kena pergi duduk dengan dia supaya dia ada, faham tak? Mama cakap apa tau? Kemungkinan rumah Mama tu buat usrah. Panggil ustaz datang, faham tak? Masih lagi macam kat Malaysia. Rumah Mama tu ada usrah, ada apa, panggil ustaz, seminggu sekali berkumpul rumah Mama. Mama masalah nasi lemak untuk orang-orang Muslim dekat London tu kan. Sebab Mama nak anak Mama ni kita ada lagi orang kata penerapan agama. Sebab macam cerita dia. Cuba kau beritahu Mama. Cuba kau beritahu Mama. Secara logiknya, siapa yang akan ganti Mama yang Papa? Siapa yang boleh ganti Mama yang Papa? Mama Sab ni. Dan orang tu betul-betul ada jiwa macam Mama. Ya faham tak? Jujur Mama cakap Mama kenal banyak company, dia ambil orang luar untuk jadi CEO dia. Tahu tak apa jadi? Bila ambil orang luar jadi CEO, okay company ni kita kena buat marketing. CEO akan otak dia buat marketing. Marketing tu pakai duit tau tak? So kita buat marketing. Okay, agent boleh close sale. Tapi tak ada langsung training untuk agent, tak ada duplication daripada founder kepada agent. Faham tak? Tak ada langsung reward yang best. Faham maksud Mama? Sebab duit ni akan habis kat marketing. Dapat lagi CEO yang janjian yang ni, ambil Soiza, ambil Fatami. Siapa pada Fatami? Dia faham tak? Okay, jujur Mama cakap. Maaf tau kalau Mama sebut this brand tapi kau faham. Setuju tak? Kami Pak Mama Western, agent dia semua dah tak gone. Almost gone. Sayang, betul ke betul? Kami Pak Mama Western. Sistem agent dia strong. Sebab apa? Sebab HQ power gila buat marketing. Agent datang. Tapi benefit ke agent, majlis award, reward, travel, tak ada kan? Agent ni, dia bukan nak jadi kuda je. Faham tak? Kita ni F&B tau. F&B margin tak besar. You rasa, Mama cakap dengan dia, siapa yang willing pakai tangan pak kerat, pergi buat WhatsApp, pergi buat ni, pergi booking kat Tioman, pergi booking kat Pangko. Kita spend masa dengan agent rasa ni is a family. Bukan kita bergebuk-gebuk customer. Bila HQ tak ada buat bonding, tak ada apa, faham tak? Tapi HQ power marketing. Faham tak? Kesudahannya, buat live host je. Jual dekat live je. Betul tak? Beg kuning je. Kesudahnya. Korang faham tak maksud Mama ni? So Mama cakap, kalau Mama panggil CEO luar dia akan, okay tak apalah biar saya duduk dengan Shano, lepak, makan, grow Shano. Lepas tu grow Nanat. Ada ke yang sanggup buat macam tu? Dengan Shano, dengan Alia, dengan Jana, pergi turun Kelantan, bercakap dengan Jana, makan-makan Jana, duduk situ semua. Ada ke yang willing? Ataupun datang macam seminar? You rasa kejayaan farmasi sebab apa? Dia boleh bagi reward yang power-power. Lagi besar company punya sale, reward tu makin power. Sebab apa? Dia jimat kos dekat marketing. Sebab anak cucu dia boleh willing duduk, lepak. Perasan tak? Geng-geng farmasi cakap, ada ke yang nak lepak makan dengan kita semua tu? Perasan tak? Farmasi Malaysia, kalau you perasan, kalau korang ada follow leader diorang ke apa kan? Dia share, founder ni duduk, billionaire duduk dengan kita, lepak makan, pakai baju raya. Korang perasan ke perasan? Okay, Mama tanya you all. You rasa siapa yang akan sangat bagus untuk ganti Mama? Efektifkan kos, tapi you kena willing to work hard. Untuk bercakap,
spend masa dengan aunty-aunty, spend masa dengan ejen-ejen. Anak mama ni dari awal dia dah biasa spend masa dengan korang. Betul tak? Bercuti pun muka korang. Pergi dia pun muka korang. Dia dah biasa tau that culture tu. Faham tak? Balik kampung pun muka korang juga. Balik kampung tengok ejen sampai juga. Sampai Wan Matuk muka korang pun sampai juga. So you faham tak? Yang pegang value yang sama dengan mama tu siapa? Mika pandai usik-usik aunty ni. Faham tak? Aunty never give up. Aunty boleh. Faham ke faham? Ya faham ke mama? Korang faham tak? So sekarang ni mama perlu tak jadikan anak mama leader yang ada satu level yang buatkan orang rasa nak dengar. So mama tengoklah kenapa orang rasa nak dengar Emre, nak dengar Sinan. Sebab dia pandai, dia bagus, dia work hard. Kalau work hard tak pandai orang nak tak? Orang tak nak juga. So mama cakap, mama ni tak tahulah direction mama ni. Mama rasa mama one day mama akan tak ada di Malaysia sebab mama kena ke sana. Sebab mama tak nak dia pergi sana. Mama kenal juga ramai orang. Anak dia pergi luar negara, balik tu tak jadi orang. Dia bawa culture luar negara pula. Kau ni dah macam orang putih pula lifestyle kau ni. Ada tak yang nampak macam tu? Kita tak nak jadi macam tu. So kita perlukan, sebab kita panggil zaman sekarang, kita kena pantau anak itu tu lebih dekat. So macam cakap, mama ada masa berapa tahun untuk ni sebelum mama kena pindah ke sana. Kalau tak beli rumah pun masih sewa rumah kat sana. Kan, teringat adik kat Pangkor, so cute. Sayang, mama tengok Aidil. Siapa yang selfie dengan Aidil? Mama tengok dalam phone, banyaknya Aidil selfie dengan korang. Dah kenapa? Penuh handphone papa ke handphone apa? Macam lah, banyak yang gambar selfie Aidil dengan ni. Aidil apa? Pergi kat belakang selfie seorang-seorang ke macam mana ni? Siapa yang selfie dengan Aidil? Baik ngaku. Siapa yang selfie Aidil? Siapa yang selfie dengan Aidil? Mama nampak. Mama nampak banyak. Mama tengok kan? Luar banyaknya gambar Aidil selfie. Seorang-seorang. Amboi, kemain. Ya, mama nampak muka Zarif. Mama cakap kemain Aidil, kemain. Hang pergi selfie seorang-seorang Kan? Penuh dekat handphone papa dia tu dengan muka selfie dia dengan network. Dengan aunty-aunty dengan uncle-uncle. So korang nampak tak nak? So mama dia macam ni anak. Dia macam tu. So korang faham tak mama punya direction? So mama cakap, mama jujur mama cakap. Kadang-kadang mama cakap papa tahu. Kadang-kadang kita ni tak ada rumah hari tua lagi. Mungkin sebab rumah mama kat sini yang tengah nak pindah, yang akan pindah bulan depan maybe kan. So mungkin nantilah dah settle down semua barulah mama akan buat rumah tua mama. Dah settle down, anak dah habis belajar, dah apa ke faham. Sebab anak mama kan nak, mama nak dia sampai buat PhD. Mama nak dia, so kos mama pun tinggi tau. Nak bagi dia belajar. Kalau dia nak compete dekat universiti, bukanlah mama cakap anak mama tu macam tak pandai. Sebab bukan anak mama. Faham tak? Sebab terlampau ramai orang pandai dekat Malaysia ni. Budak-budak pandai tahu ramai. Kita pun tahu anak kita kat mana. Faham? Kan? Dia ada aura sinar. Ramai aja nak selfie kan. So, macam mana cakap mama kena cari jalan untuk pastikan dia dapat juga education. Walaupun terpaksa pergi swasta dan berbayar. Sebenarnya swasta ni bukan tak bagus. Cuma nak masuk yang government ni perlukan pandai sangat. Korang faham ke maksudnya? Pergi ke swasta, syllabus sama ke lain sebenarnya? Mama tanya you all. Korang belajar medical dekat UM dengan belajar medical dekat Sunway ataupun dekat dekat MSE, MSU. Sama ke sama syllabus? Sama ke sama syllabus? Belajar medik dekat UM, belajar medik dekat UKM, belajar medik dekat SMU, apa tadi Mak cakap? Gitu. Sama ke sama syllabus? Belajar medik dekat Sunway, belajar medik dekat Monash. Sama ke sama syllabus? Ke kalau kat Monash belajar belah katak je? Kalau dekat UM boleh belajar belah orang. Mama nak jawablah nak. Belajarlah sebab contohnya ada you all nak anak you all dapat good education. Kos yang tertentu. Mana pula anak mama sekolah swasta. Sains dia lain ke? SPM nanti dia lain ke Farah? Anak mama kan sekolah swasta. Nanti SPM Kimi jawab soalan lain lah ni. Budak sekolah swasta. Halah Kimi kan sekolah swasta sekarang ni. Maksudnya SPM nanti tak sama kan dengan budak-budak sekolah menengah kebangsaan semua tu. Sekolah ni. Sama je.
Cuma untuk masuk sekolah, untuk masuk ni kan kena budak yang super pandai. Kau faham tak super pandai tu apa? So, Mama nak you nampak contoh kan. Okay, Mama nak bagi you all satu tips Ini yang banyak orang-orang share dengan Mama lah. Sayang, tolonglah jangan bagi anak you sekadar masuk universiti. Pastikan dia dapat belajar kos yang tepat. Contohnya, kos tepat apa? Yang paling banyak orang nak apa? Accounting. Contoh kos accounting. Tolonglah, walaupun dia tak dapat accounting kat kat UIA, kat apa, tolonglah cari mana-mana swasta, masukkan dia, dapatkan kos accounting. Ini adalah tips yang Mama dapat daripada ramai orang-orang yang lebih tua pada Mama, doktor-doktor, education. Sebab tu kenapa you tengok ramai budak ni pandai, budak ni straight A tapi pergi ke swasta. Sebab dia tak nak, dia straight A tapi ke swasta. Sebab dia nak kos tu dekat government dia tak dapat kos tu sebab dia kena bersaing dengan budak-budak maha pandai. Sebab Mama nak you nampak, tolonglah nak, tolonglah, kesian kat budak-budak. Kalau you ambil kos salah, kesian. Kau jangan asal dia dapat kos yang dia boleh masuk mesti, tolonglah. Boleh tak tolong anak sendiri? Boleh ke boleh? Cikgu Rahimah, setuju ke Cikgu Rahimah dengan statement saya Cikgu Rahimah? Dia tak dapat kos ni, habis dapat apa? Bidang. Kita mak pun nak fikir bidang apa pun tak tahu. Setuju ke Cikgu Rahimah? So kita kena standby tak untuk anak kita kena masuk sekolah swasta, universiti swasta. Kena kos yang tepat ya tuan-tuan dan puan-puan. Kos yang tepat. Kos yang tepat. Kos apa ya nak? Anak kos yang tepat. Kos yang on demand. Boleh faham Mama? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang ada anak yunan kamu yang sedang mau sama teman-temanku. Faham? Ibu, bapak yang punya anak, dengar tak apa Mama cakap ni? Cikgu Rahimah, share sikit dekat dalam grup Pangko Cikgu Rahimah. Diorang tak baca yang dekat grup ni. Sebab Mama nak you nampak. You kena standby kalau anak you kena masuk swasta. You kena standby nak. Dulu Mama tak faham. Mama ingat budak masuk swasta ni budak-budak bodoh tau. Dulu. Selepas ku tahu kita dah masuk dalam Titan, jumpa dengan orang-orang yang berjaya kan. Mama macam bersembang. Dulu belajar mana Taylor? Oh, Taylor buat apa? Engineering. Oh, faham. Kenapa? Dulu jujur, Mama ingat siapa masuk swasta ni budak-budak yang tak pandai. Sayang, Sunway tu standard tinggi tau. Taylor University, Monash itu semua standard tinggi tau. Itu standard tinggi. Jujur cakap, lebih tinggi daripada UiTM sebenarnya. Dan baru Mama faham, kenapa dia masuk swasta. Diorang apply dah dekat UPU, tak dapat. Tak dapat kos yang diorang nak tu. So, diorang terpaksalah pergi masuk, contohlah, kawan anak Mama baru ni sembang kan. Dia kata dekat Taylor University. Kita nampak Taylor University, sedih anak kau, bukan UM. Kalau masuk UM, tapi kos menjahit baju dan mengait tikar, kau dah kenapa? Budak tu nak jadi apa? Faham? IPTA tempat limited, betul. Sebab yang kena bersaing dengan budak maha pandai. Kalau anak maha pandai tak apalah. Anak Mama dia tak berapa nak maha pandai, Mama tengok. Faham? So Mama kena cari jalan untuk dia boleh masuk juga kos yang tepat. Si Jijib nak jadi doktor. Kau rasa? Bukanlah kita pandang rendah pada anak kita. Kita pun tahulah kerja dia sukan je. Budak yang pandai nak, dia alangan buku. Muka dengan buku dah melekat. Sayang, kita kan ada kawan-kawan yang dulu, Mama kan dulu kan belajar kelas sains. Mama kan kelas sains nak. Mama kan kenal kawan-kawan Mama jadi doktor tu siapa. Kan kelas Mama tu ada berapa orang? 30 lebih. Kan Mama tahu siapa yang jadi doktor. Siapa yang buat PhD. Diorang ni kan semua muka dengan buku melekat. Kita tengok anak kita, dia melekat apa? Dengan dumbbell, dengan treadmill. Kita yang stop Jip. Demi Allah nak. Mama kan, sayang sudah stop. Demi Allah. Mama petang malam. Mama pergilah dekat treadmill. Jip. Dah 900 kalori Jip burn. Jip stop lah Jip. Dah 900 kalori Jip burn. Jip banyak sangat ni Jip. Turunlah. Sampai macam tu. Kau rasa? Kalau lah Im, Mama cakap itu macam, kalau Im Alhamdulillah Im terus kat Im.
Burn lagi Im. Kalau Im, Mama suruh burn lagi. Kau rasa anak Mama sudah Mama, you bayangkan dia, lepas dia exercise, semalam dia tak treadmill. Kemarin tak treadmill. Dia pergi sibuk masak. Dia sampai sekolah, dia balik rumah sampai lambat. Dia kena masak. Dia tak makan masak-masakan bibik, come on. Dia tak makan masakan bibik. Dia masak. Lepas tu Mama terkejut kat dapur. Tiba-tiba ada benda bergerak atas lantai. Sambil masak, sambil sit up. Sambil masak, sambil sit up. Kau rasa? Sambil dia masak, dia letak ayam, dia ni, lepas tu dia sit up. Lepas tu dia bangun, dia pusing-pusing ayam, dia sit up. Lepas tu dia letak telur, dia sit up, dia ni. Kita tengok apa benda atas lantai, benda hitam gerak ni. Mama ingat macam ada orang mengesok tau. Masa tengok CCTV. Astaghfirullahaladzim. Masa kat tadi, Mama ingat ada orang mengesok tau kat dapur. Bergerak macam, apa benda yang merangkak mengesok kat rumah Mama ni? Lah anak aku tengah sit up rupanya. Sampai level macam tu. Mama, sudahlah Jip. Jip, sudahlah. Batu Kimi. Mama, Jip, Kimi, mana kettlebell Mama Jip, Kimi? Sekejap Mama, Kimi nak guna. Memang Kimi tak nak exam ke Kimi? Apa benda korang ni? Kau faham tak? Perasaan Mama. Nampak kettlebell Mama hilang lagi ni. Tengah bangun cari kettlebell ni. La ilah ya Allah, budak-budak ni. Kau faham ke faham? So, bukanlah Mama tak yakin. Mama ni kan kena, ya Allah, kena check. Papa dah check dah swasta berapa harga kos semua kan. Sebab you kena bersaing dengan budak-budak yang maha power. Faham? Budak-budak yang sangat power ni. So kita dapati kemungkinan kan. Faham? Aduh, hai. Seorang macam ni, seorang macam tu kan. Si Mika macam ni. Alah, hai. Kita kan, Mika tu lah ada sikit. Mika tu nampak sikit minat belajar. Nampak lah, tapi minat tengok main game juga. Kan? Laptop tu bukan boleh percaya. Kadang main game juga. Gitu. Mama nak pinjam awak punya, dia punya jadi sendal pintu. Apa, kettlebell one Tapi nak cakap macam mana nak kita ni kan, macam tu lah. Mama pun, ya Allah, apalah nak buat kan. Anak-anak kan. Nak buat supaya, dia macam tu lah. Korang faham ke maksud Mama ni? Dapat faham kan? Mama sebenarnya cerita apa ni? Mama cerita pasal impian Mama lah. Sebab Mama kena cari pewaris nak yang nak lead company Mama. Mama cari pewaris yang nak lead company Mama. Yang boleh bukan lead company Mama, lead network Mama. Mama perlukan someone yang boleh lead network Mama. Yang boleh lead Kak Has. Nak lead Cikgu Rahimah. Kau rasa? Siapa yang rasa yang boleh lead Cikgu Rahimah? You rasa? You rasa siapa yang boleh lead Cikgu Rahimah? Lagi 10 tahun, you rasa siapa yang boleh lead Cikgu Rahimah? Cikgu Rahimah, saya nak cakap sikit. Kan? Apa dia? Cikgu Rahimah, cuba Cikgu Rahimah improvekan sistem. Cuba macam kita teknologikan, kita IT kan sikit. Cikgu Rahimah macam buat poster pun manual. Orang sekarang semua AI. Macam mana? Cuba ajar cikgu. Mesej cikgu, saya ajar. So kita perlukan someone yang, faham? Siapa boleh handle Cikgu Rahimah? Siapa boleh handle Syida? You rasa? Kalau Mama dah tak boleh handle, contohlah Mama ni. Sebab kita kan cerita pasal 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Mama tanya you all, siapa yang boleh handle si Syida ni? Handle Mak Ifah, handle si Nadim tu. Siapa boleh handle? Nak handle Kak As pula. You rasa siapa? Kau rasa siapa yang boleh handle? Mungkin tak se-intense Mama, tak se-connect, tak se-bonding Mama. Tapi dia okey lah. You rasa siapa? Satu Mama cakap dengan dia. Mama tak nampak lah si Jijip semua tu ni. Mama nampak maybe Kimi. Kimi tu maybe kena diberi perhatian supaya dia ni. Sebab Jijip tu Mama tak nampak dia berminat lah. Sebab dia ada minat benda lain. Gitu. Dia yang nak pergi masak tak? Kau nak left sebab nak masuk. Dia macam tu lah Im. Dia macam tu lah. Kan? Dia macam tu. Yang macam, kan, you tengok power lah budak dia. Kan? Dia kata, Cikgu Rahimah tak nak berkuda ke? Gitu. Cikgu tak nak berkuda ke? Kan? Nampak macam dah tak berapa stamina tu. Kan? Mama ada pesan. Pastikan network Mama ni dah tu pun kena stamina tinggi. Gitu. Kan? Kena stamina tinggi. So saya just nak ni. Okay, apa kata saya nak pastikan saya ada program fitness untuk semua ni. Sebab Mama kata kena tengok juga supaya fit semua ni. Kau rasa yang berani cakap macam tu siapa?
Kan? Yang berani cakap macam tu apa? Siapa yang berani cakap macam tu dengan korang? Gitu. So macam tu lah nak. So mama ni, kalau tanya mama kan, ya Allah, mama ni kan, otak mama ni kan, jujur mama cakap. Mama ni fikir kan, ya Allah, anak aku ni nak kena ni kos berapa. Kok memang mama tu tinggi sebenarnya. Kok memang mama tu tinggi. Sebab tu mama push. Salah satu sebab kita push dia, kok memang tu tinggi. Kok memang tu tinggi. Sebab apa? Sebab demi masa depan, demi ke depan kan, demi ke depan, masa depan company. Kita nak company ni growing. Mama seronok bila dapat join farmasi tu, tengok macam mana anak tu, faham tak? Sampai anak tu bila cerita pasal datuk dia, orang boleh macam, datuk dia macam ni, datuk dia macam ni. So dapat rasa tau. Kan, dapat rasa. So nampak muka diorang kecil-kecil dengan datuk diorang. Kita rasa, ini muka Ambre ni, Sina masa kecil. Nampak diorang dekat ni kan, masa diorang sekolah mendengar, kat sini, dia dengan datuk dia kan. Nampak macam tu lah. Faham ke faham? Gitu. Sekarang juga aku ambil medicine ball. Apa tu medicine ball? Gitulah. Tapi kan mama ni tak adalah buat kerap sangat. Mama ni cekelat. Tak sampai 10 minit pun exercise kaki. Tapi tadi kan mama pergi usrah kan duduk lama atas lantai kan. Tapi mama tadi macam boleh lama duduk atas lantai. Kan bila Jijik sambil masak sambil ni. Tapi Jijik tu dia memang sangatlah. Mama sampai hari-hari macam dia. Macam tau. Jijik, mama doakan Jijik cepat ya doktor Jijik. Mama dah tak tahan tengok Jijik macam ni. Sebab mama rasa dia macam ekstrim sangat. Ekstrim dalam pemakanan, ekstrim dalam exercise. Tak lah mama. Lepas tu dia sikit minta mama belikan peptide Kata mama, dia nak buat injection peptide. Dia kata peptide tu bagus mama. Apa yang bagus Jijik? Dia kata untuk bakar lemak. Bagi tahu mama kat mana lemak Jijik yang nak dia bakar tu. Kat mana lemak Jijik. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia macam cepatlah jadi doktor Jijik. Cepatlah jadi doktor. Aduh, lambat lagi ke jadi doktor ni. Gitu. Cepat sikit jadi doktor. Mama selalu cakap macam tu. Kimi marah. Jijik, ini adalah ekstrim. Abang Kimi. Ni apa ni? Kimi stress. Ni apa ni? Kimi. Ada masa tu lah Kimi. Dia tertengah. Ini Jijik, ini Mika. Jijik, ini ekstrim tau Jijik. Apa benda makan telur sampai 5 biji macam ni dengan Jijik. Tadi exercise ni. Jijik nak buat apa? Dia bising. Lepas tu Mika kat sebelah tengah makan makan aiskrim, makan apa kan. Mika ni kan tak habis makan manis tau. Mika tahu tak Mika daripada pagi tadi abang nampak Mika makan ni. Ini manis lagi. Mika dah tak exercise, lepas tu makan manis lagi. Mika ni nak gemuk macam mana? Abang masa umur Mika, abang tak gemuk tau. Abang masa umur Mika, abang kurus tau. Mika, umur ni, Mika gemuk tau. Mama cakap apa tau? Mama duduk depan. Mama dengan Papa duduk depan tengok Kimi BBC kat adik dia. Mama cakap, Kimi okey ke Kimi? Kimi okey ke? Adik sebelah terlampau ekstrim dalam pengurusan badan sampai dia rasa badan dia lemak. Padahal kita rasa kalau Mak cakap apa-apa, sayang beli penimbang yang ukur lemak dengan otot tu sayang, risau. Sebab anak kita dia ada halusinasi macam lemak kau banyak. Padahal ya Allah dah kurus kering dah. Abang dia dah sampai macam tau. Jijik tahu tak Jip? Kenapa Jijik workout sampai sekarang Jijik tak ada six pack? Sebab Jijik langsung tak ada lemak tau. Jijik sekarang dah bakar otot Jijik tau. Jijik tahu tak Jijik? Jijik berlari tu Jijik dah bakar otot Jijik tau. Sebab tu Jijik bayangkan. Berapa bulan dah Jijik work hard untuk buat six pack. Sampai sekarang Jijik tak ada six pack. Sebab apa? You punya cara hidup ni Jijik. Cara you selamat salah. You bakar you punya otot Kimi. Kimi dah bising. Jadi dia bising pasal you buat kerja sia-sia, you dah work hard banyak tapi tak dapat result sebab you cara you salah. Yang ni, abang dulu masa umur ni tak gemuk. Mika, abang dulu tak gemuk tau. Mika dia non-stop makan manis. Tadi makan manis. Mama kat depan kan. Kimi letih tak Kimi? Kimi okey ke? Kimi ada macam tertekan ke? Satu adik terlampau nak kurus. Satu adik macam, Kimi okey ke Kimi? Macam tu lah Kimi. Kalau kita ada anak tim, dia macam tu. Seorang macam ni, seorang macam ni, seorang macam ni, seorang macam ni. Macam tu lah Kimi. Praktis lah Kimi. Praktis lah. Kadang-kadang jadi pening kita ni. Faham tak? Kadang memang kita ni sebagai yang sulung kadang pening. Macam-macam dia orang ni. Faham ke? Belum lagi kita pun nak kena banyak benda nak improve kan? Mama cakap macam tu lah. Kelakar lah. Tak tahulah. Kadang-kadang Mama Kimi membebek kat adik-adik dia kan. Kan?
Adik Ashi kadang kena bebel juga. Mata tak payahlah bebel kat adik Ashi. Kecil lagi. Budak tu bukan tahu apa. Faham tak? Gitu. Faham ke? Duplication. So dia ada kebolehan untuk membebel. Kan? Ada kebolehan untuk bercakap, you all guys, you mesti macam ni. Aunty, so far sepanjang saya tengok mak saya buat bisnes, saya tak nampak perangai mak saya macam aunty dia. Aunty nak berjaya ke tak ni? Mak saya umur-umur, aunty kan, masa tu contohlah korang sekarang umur 20-an. Umur 30 kan, Miza ke 30. Kan? Lagi 10 tahun Miza 40. Kimi dah ni. Aunty Miza, boleh tak abang Kimi nak bercakap sikit dengan Aunty Miza? Masa mama kan, masa umur 40 macam Aunty Miza, tak ada malas macam Aunty Miza ni. Cuba Aunty Miza improve sikit. Aunty Miza, taubat Kimi, taubat, terima kasih remind. Cuba Aunty ingat. Aunty ingat tak masa Aunty umur 30, mama umur 40? Aunty rasa mama dah asyik bercuti-bercuti ke? Ke mama keep buat kerja, keep connect, keep jaga anak tim yang bawah? Cuba Aunty Miza fikirkan, ingatkan. Kimi just bagi Aunty Miza reflect. Kimi bukanlah nak marah, nak tegur, tapi just reflect. Sebab Kimi ni lebih muda pada Aunty Miza. Tapi Kimi nak Aunty Miza check balik. Aunty Miza rasa masa umur mama 40, 41 mama buat apa? Aunty Miza percaya ke? Yakin sangat ke Aunty Miza dah duplicate mama? Kimi masih ingat lagi umur mama 40, 41 mama buat apa? Kimi kan satu rumah mama, tengok apa yang dia buat. Tengok, dengar konten dia, tengok lifestyle dia, tengok cara dia ni. Tengok dia kejap tu kejap ni. Faham ke faham? Tengok dia punya heavy dia punya orang kata gathering dengan team dia semua tu. Cuba Aunty Miza tengok macam dah cepat rasa kaya ni. Gitu Kimi. Boleh tak Kimi cakap macam tu ke Miza? Boleh kan? Gitu. Kan? Gitu. 7 Ramadan. Mama lahirkan Jijik 7 Ramadan. Hari ni lah lahirkan Jijik 7 Ramadan. Macam ni lah petang masa lahirkan Jijik. Hujan lebat. Jijik lahir malam tadi. 7 Ramadan pukul 3 pagi macam tu. Petang tu dah kawan-kawan dah start datang ramai kan? Kawan-kawan start datang ramai. Buka puasa dah ramai sebab terus ni. So dalam ward mama tu, kawan-kawan mama masuk ada dalam masa 15 orang kot. Terus busy staff nurse. Busy attendant. Busy apa tau? Diorang nak pinjam cawan, diorang nak pinjam pinggan, nak buka puasa. Sebab dalam mama punya bilik tu, mama ambil bilik yang bilik nombor 1 lah. Dia ada katil mama, katil suami, ada sofa, ada meja makan. So kawan-kawan mama yang datang-datang tu, kawan-kawan jemaah mama yang datang tu, diorang makan terus dah buka puasa dah ramai kat situ. Satu mama ingat masa Jijik macam ni lah kat luar sambung menyambung, gerbang sambung menyambung. Lepas tu diorang cakap, jomlah kita tak payah balik lah, kita buka puasa kat sini je. Diorang turun pergi bazar Ramadan. So yang lelaki turun pergi bazar Ramadan kan, yang lelaki pergi bazar Ramadan beli makanan kan. Lepas tu ni lah, mama ingat lah, dia kata, masa dia cerita, habis terbang-terbang payung-payung. Kesiannya lah orang meniaga bazar Ramadan, payung-payung terbang lah apalah kan. Diorang, itu yang mama ingat. Lepas tu mama perasan, memang setiap kali Ramadan, macam ni lah cuaca dia. Terus macam ni lah cuaca dia. Setiap kali 7 Ramadan, awal Ramadan lah. Awal Ramadan macam ni lah. Ke sampai habis Ramadan. Mama hanya perhatikan 7 Ramadan. Ada 7, 6, 7, 8 Ramadan. Sebiji. Kat situ kan mama terus merasakan, sebenarnya kan memang pergerakan cuaca ni semua memang ikut bulan Islam. Yang tepat tu adalah bulan Islam. Kau setuju tak? Sebab bulan Islam ni kan ikut bulan. Bulan Islam kan dia ikut bulan. Bulan mengambang. Bulan mengambang mesti 15 hari bulan. Betul kan? Sebab tu mama, anak-anak lepas tu kan, mama dah mau tengok kepada kalender bulan Islam. Sebab bulan Islam ni dia akan menentukan event apa yang akan berlaku. Perkara apa yang akan berlaku yang kita kena bersedia. Macam tu. Contohnya adalah bulan mengambang. Pada bulan mengambang kan, matahari maksudnya adalah energi, siang dah ada energi matahari.
Malam ada lagi extra energy. Sebetulnya malam dah tak payah ada energy. Kena tenang-tenang saja. Tapi disebabkan malam ada bulan mengambang, ada energy extra. So dia mengaktifkan yang sepatutnya tak payah aktif, tapi dia aktif juga sebab tenaga dia cukup untuk aktif sebab ada bulan mengambang. Sebab itulah bulan-bulan mengambang ni adalah bulan-bulan yang sesuai untuk siapa yang nak bertapa, yang nak itu, nak ini, kan, yang nak turun ilmu baru pada bulan mengambang. Sebab itulah kenapa bila kita nak dekat dengan waktu bulan-bulan mengambang, kita disunatkan, bukan, kita ada satu amalan iaitu puasa putih. Puasa putih hari apa nak? Benda ni Mama share ni. Puasa putih. Puasa putih hari apa? Puasa putih hari apa? 13, 14, 15 Hijrah. Maksudnya adalah 3 hari sebelum bulan mengambang. 3 hari sebelum bulan mengambang ada puasa putih. 3 hari sebelum bulan mengambang bila? 15 hari bulan, betul? Bulan mengambang, bulan penuh 15 hari bulan. So 13, 14, 15 adalah bulan mengambang. So bila puasa putih, bagus juga buat apa? Kalau bekam. Kan? Puasa putih ni sekali dengan bekam, macam tu. Buat bekam, buat apa, gitu. Siapa yang you all faham? Oh, Mama. Alamak, nak cerita ke korang ni? Nak cerita ke korang ni? Saya dengan anak, kalau korang nak berubahkan nak hidup you all, maksudnya adalah you nak yang ini. You nak yang ini. Yang 40% tu aura. You nak yang, siapa yang nak 40% tu adalah aura? Siapa yang nak? Siapa yang nak? Sistem tu hancur bergerai pun okey. Sebenarnya benda-benda tu lah yang you kena tengok nak. Aura ni tenaga dalaman. Aura ni adalah seseorang tu dalam. Nak harvest tenaga dalam tu, sebab tu ada benda-benda yang salah satunya benda-benda ni lah. Satu tengok kalau orang yang menuntut silat, faham? Silat, benda-benda yang perlukan tenaga dalaman. Betul tak? Silat perlu tenaga dalaman kita nak? Silat perlu tenaga dalaman tak? Sebenarnya, Mira, off mic Mira. Sebenarnya jadi leader perlukan tenaga dalaman ke tidak? Jadi leader perlu tenaga dalaman ke tidak? Tenaga dalaman yang sangat kuat. Bukan saja orang silat. Ahli politik perlu ke? Selalu tengok ramai orang ahli politik, artis, penyanyi, orang-orang yang nak mempengaruhi orang ni, dia suka menggunakan terus shortcut. Pakai susuk, pakai apa. Sebenarnya susuk tu ada apa? Susuk tu ada energi yang beri energi dalaman pada diri dia. Tapi itu adalah energi yang bersyarat. Menggunakan jin, energi jin ni energi tinggi juga. Jin, benda-benda yang tu, you dapat energi tu. Tapi energi tu bersyarat. Benda tu bersyarat. Dalam Islam dah ada ajar cara untuk dapat energi dalaman tu tinggi dengan cara orang kata amalan-amalan sunat Islam dah set. Cuma banyak kita ni nak, bila kita melakukan satu amalan tanpa kita faham apa kesan dia, sebab tu kita jadi orang yang macam tak dah rasa dapat kesan tu. Contohnya kan ada ayat Al-Quran, siapa yang bangun tahajud pasti Allah muliakan. Muliakan ni apa? Muliakan ni maksudnya adalah shortcut. Betul ke betul? Orang mulia lebih shortcut pada orang yang tak mulia. Betul ke betul? Orang mulia datang pasar malam. Orang bagi laluan. Orang tak mulia, orang tak bagi laluan. Betul ke? Apa maksud mulia nak? Mulia ni bagi Mama adalah term of orang lain perlukan buat ABC. You tak perlu buat ABC. You buat C saja, you dah dapat. Itu mulia. So Mama bukan orang yang bangun tahajud, Mama disclaimer dulu. Tapi Mama nak cakapnya adalah ada dalam Al-Quran, siapa yang bangun tahajud, Allah akan muliakan dia. Itu memang dalam Quran. So sama juga. So Mama share pasal tenaga alam, you harvest tenaga alam pada waktu itu.
Benda tu juga memberi kekuatan inner you. Kekuatan dalaman, kekuatan batin kita panggil. Kekuatan batin. Gitu. Sebab tu tengok kadang yang selalu terlibat dengan bomoh, jin, syaitan, iblis ni kan adalah orang-orang yang berniaga, orang-orang yang menyanyi, orang pelakon, politik. Ataupun dia polis nak naik pangkat, dia askar nak naik pangkat, dia senang nak terlibat benda sebab benda yang aura. Sebab kalau tak nak naik pangkat dengan cara tu penat tau. Nak kena itu, nak kena ni kan. Banyak nak requirement. Badan dah tua ni. So menggunakan aura, menggunakan tenaga batin. Uish, lain macam pagi petang ni. Tapi Mama nak you nampak lah. Tapi ada tak orang yang tak ada tenaga batin tapi berjaya? Ada. Dia menggunakan sistem. Satu, kalau kita, Mama, satu lagi yang Mama tak nak share dengan you all. Sebab tu Guru Mama cakap, satu, kalau kita tengok orang putih, kalau yang dicerita jadi jutawan, dia kata apa? Tak tidur malam, betul? Orang putih yang jadi jutawan, tak tidur malam lah, itulah, inilah, kena gitulah, kena ginilah, tidur kat office lah. Kalau orang putih, perasan ke perasan? Tapi kalau orang kita, orang Islam, kalau kita dengar sejarah-sejarah sahabat-sahabat yang kaya, elok je sempat dengar ceramah Rasulullah, sempat tahajud, sempat baca Quran, sempat segala-galanya. Tapi boleh jadi kaya je. Yang kita terpengaruh dengan sistem orang putih yang mereka ni menggunakan sistem kan dan gunakan teknologi. Kena pandai lah. Kena jadi orang pandai. Sebab tu kalau tengok orang putih, orang berjaya semua orang pandai. Dia kata, alah Mark Zuckerberg budak drop off university. Universiti apa? Check lah universiti apa yang dia drop off tu. Cuba check dulu universiti apa. Boleh tak check dulu universiti apa? Mama tanya you all. Tengok Mark Zuckerberg budak drop off pun boleh jadi founder kepada ni. Satu lagi, Mark Zuckerberg tu siapa investor dia? Investor dia siapa? Bill Gates tu kan mak bapak dia kan best friend. Okay, lepas tu you kata dia drop off. Maksudnya nak kata dia budak tak pandai lah. Dia drop off tu universiti apa? Universiti Melaya? Cuba check. Dia drop off tu universiti apa? Cepatlah check. Dia drop off tu universiti apa? Universiti Melaya ke UiTM? Ke Politeknik? Kau dah kenapa? Dia drop off tu Harvard lah. Masuk Harvard ni senang ke? Dia tu yang budak super genius pandai. Cuma sebab dia lebih pandai dari Harvard tu pun tak boleh compete lah. Tak boleh serve lah kepanjangan otak dia ni. Sebab dia terlalu pandai. Dia masuk Harvard pun, alamak, drop off je lah sebab Harvard pun punya syllabus pun teruk sangat. Faham? Isteri dia pun Harvard juga. Faham cerita apa ni? Isteri dia kan Harvard juga. Kan kenal isteri dia kan kat universiti. Dia dua lelaki bini pandai. Manalah tak power. Faham tak? Tapi kita ada tak orang kita yang dia berjaya tapi taklah pandai tapi dia berjaya? Itulah misterinya Nusantara. Satu, kenapa kalau kita dengar kan orang putih sangat takut dengan Nusantara. Sebab tu dia datang, dia tahu dah dekat sini sangat kuat tentang kebatinan. Satulah negara yang dia pergi dulu adalah ke Nusantara. Kat sinilah kenapa Belanda datang sebab dia nak dapatkan ilmu tu sebenarnya. Sebenarnya benda yang dia orang, ni cerita sejarah pula ni. Kenapa Mama dia berminat sangat dengan Malaysia, Indonesia, Nusantara ni? Sebab dia tahu kita ada ilmu tu. Dia nak ilmu tu. Dan dia nak kita jadi takut untuk belajar ilmu tu. Untuk newcomer. Akhirnya kita punya tok lama kita geram. Kenapa lah korang ni? Ikutkan sangat sistem diorang. Akhirnya kau yang jadi susah payah hidup. Sebab kau follow sistem yang diorang dah create. Dan dia buat kau believe, untuk kau berjaya kau kena follow that system. Dan dia buat kau percaya, kalau kau nak berjaya kau kena follow that system. Kau tak percaya sebenarnya untuk kau berjaya bukanlah benda tu. Dia adalah tentang inner self yang kekuatan tenaga dalaman you, batin you. Yang sebenarnya semua tu ada dibukukan. Tapi semua tu telah dirampas. Mama, dari mana buku tu? Itulah kita panggil peti kabut yang hilang. Peti kabut yang hilang ke peti apa Yang Nabi Sulaiman punya tu. Nabi Sulaiman kan sangat powerful kan. Dalam tenaga batin. Dia boleh kawal semua jin
jin, haiwan semua tu kan duduk di bawah dia kan. Peti kobut ke? Peti kobut Apa mata ingatlah peti tu. Dan peti tu didapati katanya ada di Nusantara. Sampai sekarang diorang mencari. Dan ada yang cakap dekat itulah, ada yang kata dekat Masjid Aqsa dekat bawah tu lah, apalah. So benda-benda tu lah nak tahu ilmu-ilmu rahsia. Tapi sebenarnya dia tak tahu sebenarnya. Ilmu ni bukan pada buku. Ilmu ni pada DNA. Sebab itulah kenapa ilmu ni sebenarnya bukan pada buku. Ilmu ni sebenarnya pada DNA. Kalau Tok Cucu ni dia bertauhid orangnya, DNA tu akan keluar semula. Tanpa perlu dia belajar, dia akan dapat menguasai ilmu tu sendiri. Kalau anak cucu tu bertauhid. Sebab tu lah sebenarnya banyak orang-orang Melayu dia gerakkan gerakan tauhid. Supaya tak payah sibuk cari buku, the moment kau bertauhid, kau solid. Hidup kau adalah bertauhid, automatik ilmu tu akan muncul kembali dan kau boleh bawa benda tu dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, habislah cerita dongeng saya petang ini. Belajar sesuatu dengan cerita dongeng tu? Sebab itulah hidup sebenarnya alammu mudah. Kecuali kalau you telah ditipu.